Salam sejahtera, Gasmai Dehbi Perloya Ramana Musa. Walau kes Ebola dilaporkan ke Malaysia setakat ada. Walau garuk pun, menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, pihak NAI akan terus memperkukuh langkah kesiapsiagaan rupa pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Aceh. Selain rekod kira risiko importasi kes melalui ceknib antarabangsa, ia jenis pantau pengembara demui negara, termasuk NAI melalui penerbangan transit kuhab antarabangsa. Susulan wabak Aceh penular ke Kongo dan juga Uganda. Kerajaan kekalkan budi madani diesel sebanyak RM300 nunggecek, termasuk bantuan tambahan interim RM100 nun penerima delayak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Muhammad Nasir Kiura, langkah bertujuan kurangkan tekanan kos harsinoi susulan hutnya harga bahan api global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara. Kemil kejayaan muncul juara acara Kudran Piala Dunia Sepak Takraw selepas ditewaskan Indian Nar 0 klaim Jine. Datuk Seri Anwar kisifatkan kejayaan Aceh bukan talih mengharumkan muh negara ke pentas dunia, malah membuktikan kedaulatan mong kecegalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing ke peringkat antarabangsa. Minut Institusi Pengajian Tinggi Awam menerusi Unit Pusat Universiti UPU online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kiura, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah ditetapkan syarat asas minut ku Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU online iaitu mong Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa nak kira aliran atau jenis sekolah de bijo yang pelajar. Nunggu musang lodging dia ditutup bijangka dibuka semula. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur, Teo dan Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Izani Hussein Kiura, menukar laluan Aceh penting bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara negeri. Reda terjejas akibat tik runtuh gecek 12 Tot Padeh. Walau garap pun laluan Aceh hanyalah nung lencongan sementara pengguna bismain berwaspada ketika melalui kawasan Aceh. Entem nung Aceh kupus belau York akibat pergerakan Teo Crop T. Kursi Buni kes penyelewengan ru penyimpanan diesel tanpa permit berkesan membabitkan 13,200 liter diesel. Menerusi Obstiris 4.0 ru nilai keseluruhan rampasan 78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan Kiura, rampasan pertama melibatkan sebuah kapal DKN kira-kira 10,000 diesel dipercayai bidek tanpa permit desah. Turut berkesan sebuah van dipercayai digunakan untuk kegiatan Aceh. Pemeriksaan juga turut nebaki narskit tank ilai demong diesel bernilai 15,680 tanpa permit desah. Nurakra tempatan ditahan bagi membantu siasatan. Bangkai no ikor cik Borneo Bibakit ku tapak semayan hutan ku Batang Ari Pinanggah Tonggon dipercayai diperdat ia pemburu haram. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Kiura, pemeriksaan awal Naineng binatang Aceh dipercayai no ikor cik Borneo jantan. Pihak NAI telah diarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk naik siasatan terperinci serta naik perhut pemantauan ke koridor pergerakan hidupan liar di kawasan berisiko tinggi. Ke Gua Musang Kelantan, lebih 1,000 penduduk rancangan kemajuan T Kesedar Chalil bimbang susulan holnya cik liar semakin kerap ke Kampung Aceh. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil Hassan Salih Kiura, situasi Aceh turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila ceknit dia menjadi sumber pendapatan utama rusak selain ancam keselamatan penduduk sekitar.
Situasi serupa turut berlaku ku Terengganu apabila lebih 600 keluarga ku Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas ruhulnya sekumpulan cik liar dengan berkeliaran ku kawasan Deng Nai. Bagi menangani masalah aje, pihak Perkhidmatan Negeri Hunin giat naik pemantauan bagi memastikan kumpulan cik liar ada piknik naik kawasan kampung perumahan penduduk. Diurak pembantu pengurus syarikat swasta kerugian RM163,500 selepas dipercayai menjadi mangsa tenipu pelaburan saham pek wujud dia ditawarkan menerusi laman sosial. Ketua Polis Daerah nilai Superintendent Johari Yahya Kiurak mangsa dimaklumkan telah berurusan ro individu dia pek dikenal menerusi aplikasi DBOG runai janjikan keuntungan lumayan. Mangsa tampil kiu laporan polis setelah kisedar ditipu sindiket Aceh. Usaha kesan suspek sedang BOI. Sekian gas maju Asyik FM gah bisunting ya Atikah Maktar ju pusat berita RTM. Salam sejahtera.